satu lagi alasan mereka dalam menghalalkan contoh seperti tawarruk munazzam ini. Okey. Ini adalah satu dalil yang mereka suka guna. Hadis Kurma Barni dan isu helah dalam muamalat. Nah, ini hadis Kurma Barni yang berkaitan dengan kisah Sayyidina Bilal. Saya dah letakkan hadis ini dekat dalam nota. Kita terus pergi kepada terjemahan dia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Bilal membawa kurma Barni. Lalu Nabi SAW bertanya, dari mana engkau dapatkan ini? Bilal menjawab, kami ada kurma yang rendah kualiti. Maka aku menukar 2 gantang kurma itu dengan 1 gantang kurma yang merujuk kepada kurma Barni lah, yang baik ni, untuk hadiahkan sebagai makanan kepada Nabi SAW. Okey, dia ada 2 gantang kurma yang rendah kualiti. Dia tukar dengan 1 gantang kurma yang tinggi kualiti dengan niat nak bagi hadiah untuk Nabi makan. Apa Nabi jawab? Nabi kata, itu riba yang jelas. Jangan lakukan itu. Jika kamu ingin lakukan, maka juallah dahulu kurma itu dengan jualan yang berasingan, kemudian gunakan hasilnya untuk membeli. Maksudnya Nabi suruh buat apa? Nabi suruh 2 gantang kurma yang rendah nilai itu jual dulu dekat pasaran. Dapat duit, barulah pergi beli kurma yang tinggi kualiti tersebut, barulah hadiahkan kepada Nabi SAW. Hadis ni adalah antara foundational hadis untuk faham monetary theory dalam Islam. Cara kita nak faham wang, cara kita nak faham duit di dalam Islam. Okey, hadis ni kalau baca sekilas tak faham. Akan kata, apa benda ni, apa yang riba, apa yang zalim berlaku kat sini. Tapi kalau awak sedar, sebenarnya apa yang berlaku ni adalah pertukaran 2 barang ribawi. Kan? Siapa yang belajar pasal riba, awak tahu. Kan? Kurma ni termasuk dalam barang ribawi. So dia, barang ribawi ni dia ada syarat-syarat ketat untuk buat exchange antara 2 barang ribawi. Antaranya adalah dia kena berlaku on the spot dan dia tidak boleh ada perbezaan dari segi quantity ataupun berat. Okey, dia tak boleh ada perbezaan. So bila tukar 2 gantang kurma dengan 1 gantang kurma, itu dah dikira sebagai riba. Ustaz, apa yang zalim kat situ? Benda ni kalau awak nak tahu, itulah foundation. Kalau itu halal, bankers ni akan kata, oh, kalau gitu, kalau Bilal boleh jual kurma dengan kurma, kami pun boleh jual duit untuk duit. This is the problem. Sebab this is what the bankers do. They sell money for money. Dia jual duit untuk dapat duit lebih. So kalau boleh jual 2 gantang kurma untuk 1 gantang kurma, maksud jual duit yang banyak untuk dapat duit yang sedikit. Ini bagi orang yang berhutang lah. Orang yang berhutang kan. Orang yang memberikan hutang, dia bagi sikit, dia dapat banyak. Orang yang berhutang, dia bagi banyak, dia dapat sikit. Faham ya? So dekat sini, Nabi kata, jual dulu. Jadi geng-geng pro pelbangkit Islam ni, dia gunakan hadis ni, dia kata, tengok. Kurma dengan kurma, di tengahnya diselitkan duit. Maksud dia dijual kurma tu dan dibeli kurma. So ada kurma, dapat kurma, di tengah-tengah tu diselitkan duit. Tawarruk pula, duit dengan duit, di tengah-tengahnya diselitkan barang. Di tengah-tengahnya diselitkan barang. Jadi mereka kata, ni kalau yang itu halal, ini pun mesti halal. Ini adalah kesalahfahaman yang fatal. Okey, kesalahfahaman yang fatal. Sebab tu saya bila orang cakap pakar ni, saya akan test dulu, saya akan tengok kemampuan berfikir dia. Berapa dalam dia pergi? How many whys you ask? Berapa banyak kenapa you tanya? Perkataan kenapa tu, berapa banyak kali you tanya? Ada orang dia tanya 1-2 kenapa dia, lepas tu dia berhenti. Tapi kalau awak nak jadi seorang pakar syariah, awak nak jadi orang yang betul-betul menguasai bidang tu, awak punya why tak boleh berhenti 1-2 je. Awak punya why kena pergi sampai ke akar. Why yang orang tak tanya, awak kena tanya. Kenapa orang tak tanya, awak tanya kenapa tu. Your why mesti banyak, mesti sampai ke akar. Itu baru pakar. Macam beza pakar dengan bukan pakar adalah pakar ni dia boleh jelaskan, dia boleh explain kepada awak semua bahagian benda tu. Tapi kalau orang yang didakwa pakar syariah, bila kita tanya dia, takkan kamu tak nampak beza besar antara tawarruk dengan kisah Bilal ni? How come you cannot see the big difference there? Itu perbezaan yang sangat luar biasa. Kita bagi sekarang ni, perbezaan besar hadis Barni ini dengan helah bagi Islam seperti tawarruk munazzam. Sekarang kita tengok apa perbezaannya. Dalam tawarruk munazzam, okay, tengok dalam tawarruk munazzam, yang berlaku adalah tukar duit dengan duit tetapi diselitkan barang dummy. Saya panggil dummy produk. Saya suka istilah ni, dummy produk, dan bagi saya adalah istilah yang tepat. Hujungnya apa? Duit. Awak bagi duit dan awak dapat duit lebih bagi pihak bank Islam. Minyak kelapa sawit itu diselitkan di tengah-tengah setakat untuk selindungkan akad hutang sebagai akad jual beli. So apa? Mula dengan duit, hujung dengan duit, di tengah-tengah diselitkan barang. Semua urusan dirancang siap-siap oleh semua pihak. Betul tak? Dalam tawarruk munazzam ni semua pihak kecuali pelanggan lah. Pelanggan ni kalau dia tahu, dia pun bersekongkol sekali. Kalau dia blur-blur sotong, dia tak mungkin tak bersalah. Tapi bank dan broker, bank dan supplier minyak sawit ni semua bersekongkol sama. So ada planning dekat situ. Semua urusan dirancang siap-siap oleh semua pihak. Okay, bagi yang tahu tawarruk, dia akan ada proses, customer akan kena jual minyak sawit itu kepada
pihak yang so-called ketiga. Tapi kalau awak nak tahu, sebenarnya yang jualkan adalah bank, bukan pelanggan, sebab pelanggan tak tahu nak jual pada siapa. Jadi bank yang akan jualkan minyak sawit tersebut kepada dia punya kontak, dia punya ejen sendiri. So akhirnya pelanggan tak buat apa pun. Semuanya dirancang oleh supplier, bank dan juga broker-broker ni. Kemudian tujuan sebenar apa? Tujuan sebenar tawaruk munazam ni beri hutang dan ambil keuntungan faedah. Tujuan dia apa? Macam saya katakan tadi. Jual beli tu tidak diingini pun. Okey. Dia nak bagi duit, dia nak dapat duit lebih. Itu tujuan yang jelas. Okey. Sebab tu dia panggil tawaruk, nak duit. Okey. Dan semua orang yang buat tawaruk ni dia tahu, dia tak akan silung-silung, memang saya nak duit. Saya bukan nak barang, saya nak duit. Saya bukan nak minyak sawit, saya nak duit. Okey. So barang tidak mainkan peranan sebenar dalam transaksi dan pasaran. Kalau fikir betul-betul, barang tu dia tak mainkan peranan apa pun. Dia tidak dimanfaatkan oleh sesiapa. Bahkan dia tak bergerak pun. Minyak sawit itu dalam kebanyakan keadaan 99.9% tak bergerak pun. Yang dekat dalam bursa suku silak tersebut. Okey, mungkin saya punya percentage tu mungkin terlebih sikit, mungkin terkurang sikit. Ya? But do not make that into an issue. Isu dekat sini adalah kebanyakan transaksi tawaruk ni, minyak sawit itu tidak bergerak pun. Sebab dia tidak diingini pun. Dia dipergunakan sahaja. Okey, supaya nampak macam jual beli. Dia tidak membawa apa-apa manfaat ekonomi pun. Tak ada orang dapat manfaat daripada minyak sawit tersebut dan dia tidak menambahkan apa-apa tambahan kepada manfaat ekonomi negara. Okey, so kena fahamkan ni apa yang berlaku dalam tawaruk munazam supaya kita rasa malu untuk samakan tawaruk munazam ni dengan hadis Barni tadi tu. Kemudian ni paling penting. Dalam tawaruk munazam ni ada usaha jelas untuk mengelak dari harga pasaran tanpa sebab munasabah. Okay, bagi siapa yang faham mekanisme tawaruk munazam ni, bank akan beli minyak sawit daripada supplier, so-called supplier ataupun broker lah. Itu pun sangat boleh dipersoalkan berlaku ataupun tidak jual beli tersebut. Nanti we keep it for later. Katalah kita terima versi yang disampaikan kepada kita oleh perbankan Islam ni. So harga pasaran, mengelak dari harga pasaran. Dalam tawaruk munazam kalau awak tengok, dia ada kesengajaan untuk elak harga pasaran. Di mana? Bank akan beli harga minyak sawit tersebut dengan harga pasaran. Itu tak ada masalah. Tapi bila bank jual balik kepada pelanggan dan pelanggan pula jual kepada broker, biasanya ataupun dalam semua keadaan kita kata harga yang dijual kepada broker tersebut adalah harga yang sama dengan nilai hutang atau pembiayaan yang diminta oleh pelanggan. Benda ni agak kompleks sikit bagi yang tak berapa faham. Tapi kalau awak faham tawaruk munazam ni, awak tahu harga jualan pelanggan kepada broker ataupun kepada supplier ke siapa-siapa ni, dia akan pastikan dia tak ikut harga pasaran. Dia akan pastikan dia hanya ikut nilai pembiayaan yang diminta oleh pelanggan itu. Katalah pelanggan itu nak RM500,000. Bank akan beli minyak sawit. Katalah minyak sawit itu RM500,000. Dia akan jual kepada pelanggan 1 juta, contoh 1 juta. Untuk pelanggan bayar selama 20 tahun, beransur-ansur. So pelanggan akan dapat minyak sawit tersebut. Apa dia nak buat? Dia datang nak apa? Dia datang nak RM500,000 kan? Jadi dia akan jual kepada broker ataupun supplier dengan harga berapa? RM600,000 kah? Tak. Dia akan jual dengan RM450,000 ke tak? Dia akan jual RM500,000. Sebiji dengan nilai pembiayaan yang diperlukan. Sedangkan harga CPO ni naik turun. Pelik tak kenapa harga lock touch tu? Sebab ada perancangan. Ini perancangan yang sangat jelas. Ini juga dibongkar oleh siapa? Profesor Saiful Azhar Rusli. Dalam pembentangan-pembentangan dia, dalam dia punya Profesor Saiful Azhar ni adalah profesor dekat INSIF, mantan profesor dekat INSIF. So, benda ni semua adalah hilah. Okey, sorry, saya tak habis lagi ni. Konten tak habis lagi. Okey, tadi itu adalah berkenaan dengan tawaruk munazam. Sekarang kita bandingkan dengan hadis kurma Barni ni. Okey. Kita tengok Nabi suruh Bilal jual dahulu dengan jualan-jualan yang berbeza. Ada typo dengan jualan yang berbeza. Kemudian beli kurma tu. Tengok Nabi suruh jual dan beli. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk dijadikan makanan. Bilal sebut dekat dalam hadis tu, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia nak jadikan kurma tu makanan. Maksud dia pada ketika itu bukanlah nak gunakan kurma tu sebagai duit pada ketika itu, tidak, nak Nabi makan. So produk dia, hujung dia, tujuan dia adalah to become food. To become food. Tawaruk munazam, hujung dia adalah duit. Nak bagi pinjam dan nak dapat duit. Hadis kurma Barni ni, hujung dia nak bagi makan. Yang faham-faham lah benda ni. Dia terbuka kepada risiko harga pasaran. Bila Nabi suruh Bilal jual, lepas tu beli, dia terdedah kepada risiko harga pasaran. Dan ini kita kena faham betul-betul kenapa Nabi suruh Bilal buat benda tu. Sebab Nabi nak supaya the disparity dalam nilai yang tak jelas antara dua kurma rendah nilai dengan kurma Barni, satu gantang dengan dua gantang tadi tu kan. Kita tak boleh nak agak mana satu lebih bernilai.
can we actually say, can we say that, oh, kurma yang satu gantang berkualiti tinggi itu lebih bernilai daripada dua gantang kurma yang rendah kualiti? Boleh ke kita macam tu? Tak boleh juga. Sebab kalau dekat Padang Pasir, awak tak ada makanan apa, dua gantang kurma tidak yang rendah kualiti itu lebih bernilai di mata awak berbanding dengan satu kurma tinggi kualiti. Tapi kalau dalam keadaan yang bukan macam tu, bukan darurat, mungkin awak akan berikan nilai lebih tinggi kepada kurma yang tinggi kualiti tadi tu. So, how do we know the real value of this kurma? Itu yang Nabi suruh pergi pasaran. Go to the market. Sebab the market akan neutralize harga. Market tu, dia akan neutralize disparity tu. Dia akan neutralize perbezaan nilai yang tak clear tu. So, bila you pergi pasar, harga pasaran akan mainkan peranan dia. Sebab harga pasaran ni akhirnya dipandu oleh supply and demand. Kan? Supply and demand. Keperluan manusia ataupun ketidakinginan manusia. Kalau barang tu tidak diingini, dia akan jatuhlah harga. Kalau barang tu diingini, dia akan naik. Dan kalau supply dia ada banyak, dan keinginan pula tinggi, harga dia stable. Tapi kalau barang tu sedikit, tuntutan padanya sangat tinggi, harga dia akan melambung. Sama juga barang banyak dan tidak diingini, langsung tak ada harga. Dan kalau barang banyak, adalah keinginan sikit padanya, paling tidak pun dia ada harga. So, pasaran akan menentukan. Dia akan adilkan balik. Dia akan adili perbezaan itu. Ini penting ni sahabat-sahabat. Kalau dibanding dengan hadis kurma Barni ni pula, okay, Nabi suruh ikut market price. Sebab tu kena jual kat pasaran. Go and buy dengan pembelian yang terpisah. Maksud terpisah tu, Nabi sebut terpisah, baik akhir. Kena ada terpisahan. Jangan dalam satu jual beli. Maksud dia jangan ada persekongkolan. Jangan ada tanzim dekat situ. Okay. So, jual beli tersebut, jual beli yang dilakukan oleh Bilal adalah untuk neutralize ketidakadilan penukaran dua barang ribawi berbeza dengan harga pasaran. Harga pasaran akan memberikan keduanya nilai sebenarnya. Dan yang paling penting, tidak ada perancangan. So, kita tengok perbezaan yang sangat ketara antara hadis kurma Barni dengan tawarruk munazam yang diamalkan oleh ulama Islam. So, soalan dia, mengapa harga pasaran penting? Kenapa nak kena ikut harga pasaran? Kerana urusan jual beli palsu biasanya mengelak harga pasaran. Macam tadi tu. Tawarruk munazam tu dia akan elak harga pasaran. Kan pelik kan? Orang jual beli tapi tak nak ikut harga pasaran. Sama ada is a favor. Okay, favor kita faham, kita jual sama keluarga, kawan-kawan rapat kita, tak apalah, aku jual kau murah lah. Itu kita faham, itu tak ada masalah. Tapi ni kalau dua stranger, jual beli, bukan nak buat baik pada satu sama lain pun, tapi tak nak ikut market price. Something is not right there. Something is being hidden. Dan benda ni dibahaskan dalam mahkamah-mahkamah. Untuk cek money laundering, untuk cek penipuan-penipuan dalam kewangan, dia akan tengok, kenapa tak ikut market price? Kenapa? Tak ikut market price ni adalah red flag dalam transaksi. Kecuali kalau keluarga, kawan-kawan rapat nak do in favor, itu kita faham. Tapi kalau strangers, dan benda tu pula konsisten, macam mana dia boleh jual sesuatu tu below market price secara konsisten? Macam mana dia buat untung? Siapa dia broker yang beli tidak mengikut market price ni? Ini semua kena ditanya. Dan bila ditanya dan dibongkar, dikorek, disiat-siat lapisan-lapisan dia, kita akan jumpalah benda-benda yang tak best. Okay? So, jika harga pasaran dielakkan tanpa sebab munasabah, itu petanda besar bahawa akad tersebut tidak tulen, tidak ada risiko, tidak ada pemilikan sebenar dan ianya hanya topeng kepada pinjaman dengan faedah. Ini yang penting ni. Okay? Ini yang penting untuk difahami. Dan obviously itu bukan syariah. Betul, bukan syariah.